style kan. Banyak customer kita orang yang datang, dia tengok wallpaper ni, dia orang pun nak tahu cara nak buat. So dah banyak sangat orang tanya. So sekarang saya akan ajar. So korang tengok sini wallpaper dia. So kita dah sediakan wallpaper ni semua. Sebab wallpaper ni kena dapatkan kat website khas. So kita akan letak wallpaper ni dekat kita orang punya Telegram lah. So nanti korang boleh tengok Telegram kat sini. So ada banyak pilihan lah. Korang tengok. So nak buat dia mudah je. So kita pilih mana yang kita nak. So saya example ni saya nak yang ni. So saya tekan. So use as wallpaper. Okay, dia akan preparing. So korang resize lah mana korang nak. Okay, so saya suka resize macam ni Okay, so saya on live kan. Saya buat dia punya lampu ni kat sini. Saya tukarkan dia punya font ni kepada warna hitam. Korang tengok Okay, so add. Okay, wallpaper pair. So bila kita lock, kita unlock. Wah, style. Kalau korang nak wallpaper ni, join Telegram kita orang.